Okey, video kali ni saya nak buat satu lagi video campsite review. Kali ni di dekat Laman Rindu Sungai Bil. So kalau korang tahu apa yang menarik, apa yang ada dekat sini, korang tengok video ni sampai habis. Okey, nak datang sini korang boleh Waze saja, dia akan bawa terus direct. Sebab tempat ni pun dia sama sekali dengan Laman Rindu Resort. Korang Waze dekat lokasi yang sama. Nanti korang masuk dia punya pagar, nanti dia ada dia punya direction lah. Terus untuk ke campsite dia korang follow je. Kereta biasa semua boleh masuk, tak ada masalah. Cuma kalau kereta low tu kena hati-hati sikit lah. Okay, sebab jalan dia ada part yang konkrit, ada yang berbatu. Okay, untuk ke campsite, korang akan jumpa kat sini. Korang kena turun bawah sini. Bila dah nampak macam bangunan toilet ni, maksudnya korang dah sampai. Okay, nanti korang akan nampak dia punya banner dekat atas tu, Laman Rindu Campsite. Maksudnya korang dah sampailah dekat campsite. Dekat tepi sini dia ada dia punya tandas utama. Okay, tandas dia besar. Yang ni dia dah asingkan. Yang ni lelaki, sebelah sana perempuan. Dekat luar sini dia ada sinki. Yang ni sesuai lah untuk basuh muka ataupun nak gosok gigi kat sini. Kalau nak basuh pinggan, boleh basuh dekat sinki-sinki dekat area tapak kemah. Okey, jom kita tengok dia punya tandas. Okey, ni tandas lelaki. Kalau tandas perempuan dia sebelah sana lah. Dia asingkan, so dia memang privacy. So dekat sini dia ada 6 pintu. Okey, 3 pintu bilik mandi, 3 pintu tandas. Okey, bilik mandi dia macam ni. Dia simple, dia kemas lah. Okey, dia kemas, lepas tu ada shower, tapi shower biasa. Okey, untuk toilet di sebelah sini. Dia jenis tandas duduk. So dia kemas, dia ada pipe kat situ. Okey, dia punya tandas pun sama. Tiga-tiga tandas yang sama. Okey, dia punya tandas kalau siang dia memang gelap sikit, tapi kalau gelap boleh on lampu dia dekat sini. Tapi make sure bila dah sudah guna korang off lah, untuk menjimatkan elektrik. Okey, ni suasana campsite dia. Campsite dia betul-betul tepi sungai. Lepas tu dia ada banyak pokok-pokok besar. Dekat tepi sini dia ada banyak pokok durian. Okey, yang sini dia ada pokok-pokok hutan lah. Okey, dekat sini dia punya banner tadi macam pintu gerbang. Korang masuk je terus. Tapak dia start daripada sini sampai ke atas sana. Okey, bila masuk sini dia ada banyak dia punya amaran lah. Kepala air, so kalau hujan jangan mandi. Lepas tu pasal sampah kena bawa balik, jangan buang sampah sepah-sepah. So ni dia punya suasana campsite. Okay, dekat sini dia ada beberapa zon. Dia start daripada zon A dekat sini. Dekat sini buat masa ni dia ada lebih kurang dalam 5 tapak. Tapi sebenarnya diorang masih lagi dalam proses untuk besarkan tapak. Sebab tapak asal ni dia agak kecil. Mungkin lepas ni diorang akan besarkan dan tapak tu berkurangan lah supaya korang lebih selesa untuk set up kemah. Situ A1. Memang kecil lah, untuk kemah kecil dia sesuai. Lepas tu bawah tu dia punya sungai. Dia ada macam chalet, ada pondok kat sini. Dia ada wakaf, ada gazebo. Okey, dekat sini pun dia ada plug point lah. So kalau korang nak plug point dia dekat sini. Tapi kena bawa kabel lah, kena bawa kabel. Plug point dia ada banyak. So kalau nak tarik ke kemah korang, kena bawa kabel yang panjang. Depends pada tapak. Kalau tapak kat belakang, maybe kena bawa dalam 30 meter macam tu. Okay, tapi kalau tapak dekat sini, bawa dalam 10 meter pun dah cukup. Okay, kalau dekat zon A nak pergi sungai, dia ada tangga sini. So boleh turun ikut batu-batu lah. Turun ke bawah sana. Sungai dia memang cantik. Arus dia deras sikit. So kalau untuk anak-anak boleh mandi dekat tepi sana. Okay, tapak dia jenis batu, dekat bawah tanah lah. Tapi dia dah ratakan dengan batu, chipping stone ni. So ada yang halus, so dia tak sakit lah. Kalau kita pijak dia selesa. Dan juga dia kurang risiko lah untuk mengoyakkan lantai kemah. Okay, dekat tepi sini dia ada surau, mini surau. Kalau korang punya kemah, dia punya tak sesuai untuk solat, boleh solat dekat sini. Okey, ni dalam dia. Dalam surau. Okey, dari surau ni view dia memang cantik lah, nampak sungai. Okey, ni zon A tadi. Zon A dia ada satu sinki basuh pinggan dekat belakang ni. So kalau nak basuh pinggan pergi dekat sini, dekat je, tak jauh pun. Lagi satu zon A ni dia paling dekat dengan toilet lah tadi tu. Jalan tak jauh pun. Okey, lepas tu sini ada spot untuk ambil gambar. Ada juga tampal stiker dekat situ. So kalau korang ada stiker, bolehlah tampal dekat sini. Okay, seterusnya ni zon B. Zon B dia sebelah zon A lah.
Zone B ni dia lebih lapang sikit. Dia ada beberapa tapak kat sini. Cuma tapak dia masih lagi tak besar. Tapi diorang akan combine lah. Diorang akan jadikan kat sini 3 tapak macam tu. Supaya korang boleh set up kemah yang lebih besar. Okay, dekat sini kalau tengah hari dia redup sikit sebab matahari dia cover oleh pokok ni, pokok besar ni. Tapi kalau pagi dia panas sikit kat sini, petang pun dia panas sekejap. Sebab matahari dia akan turun belah sana. Bila dah terlindung dengan pokok-pokok, so dekat sini dia redup lah. Macam saya duduk zone B5, yang ni akan nampak view open sungai dekat depan sana. Okay, so memang cantik. Lepas tu dia ada tangga kat sini untuk turun ke sungai. Dia buat tayar ni jadikan tangga lah. Okay, so boleh mandi dekat area bawah sana. Okay, dia punya plug point ada dekat sini. Kena bawa kabel lah, kena tarik kabel. Untuk siki basuh ada dekat sini, dekat belakang. Dekat sini air dia digunakan air daripada sungai. Okay, dia punya plug point dekat sini digunakan elektrik daripada TNB. So dia sepanjang masa memang ada elektrik lah. Even kalau korang nak gunakan perkakasan elektrik pun boleh, tak ada masalah. Okay, ni zone C. Zone C dia ada 2 tapak kat sini. Dia agak besar, agak luas. Lepas tu view dia depan sungai. Lepas tu dia ada sinki untuk basuh dan juga dia ada pipe macam ni. Pipe macam ni pun dia ada banyak. So yang ni mudah kalau nak ambil wuduk ke ataupun nak tadah air, senang. Okey, dekat belakang zone B ni, dia ada satu tangga. Yang ni dia akan menghala ke satu lagi tempat camping. Atas tu dia bahagian deck. Jom kita naik atas. Okey, kalau korang stay dekat zone deck tu, dia boleh access lah dengan kereta kat atas sana. Kalau nak pergi sungai, kena turun tangga ni. Kalau dari bawah, nak naik ke atas pun, kena gunakan tangga. Tangga dia agak tinggi sikit. So, kena hati-hati lah. Okey, kalau naik kereta, boleh naik atas ni. Okey, sebelum turun ke campsite, dia ada pecahan. Okey, naik ke sini. Akan terus sampai ke area deck sini. Toilet pun ada juga kat atas ni. Toilet dia dah pecahkan lah, lelaki dan perempuan. Yang ni lelaki. Dia ada 2 pintu. Okay, ni toilet. Komplit dengan shower sekali. Tandas duduk. Ini pun sama juga. Okay, memang selesa lah. Sini ada pipe. Kau nak ambil uduk ke, nak tadah air. Ni dekat deck dia. Dia open macam ni. So nak camping dekat sini pun boleh. Dia ada satu platform ujung sini. Okay, dia punya view dia memang awesome. Boleh nampak terus kat bawah. Boleh nampak keseluruhan campsite lah dekat bahagian bawah. Sinki semua ada dekat sini. Nak basuh pinggan ke apa. Dia redup lah sebab dia dah ada bumbung. Okey, cuma kalau musim durian tak boleh set up dekat sini sebab kat atas ni banyak pokok durian. Okey, dekat belah atas ni dia ada banyak pokok buah lah, terutamanya pokok durian. So kalau musim durian, korang boleh datang sini camping dan juga makan buah durian secara percuma. Cuma tak boleh bawa balik lah. Sungai dia memang best lah. Bunyi dia kuat. Memang nyaman lah. View dia pun cantik. Okey, dekat depan sana dia ada zone yang lebih wild lah sebab dia dikelilingi oleh pokok-pokok hutan. Dekat sini kereta boleh masuk dekat dalam. Okay, sebelum tu kita tengok sikit dia punya sungai. Ni dia punya sungai. Air dia memang jernih, bersih, sejuk. Okay, view dia memang cantik lah. Memang cantik. Dan ni sungai Bil. Dia akan mengalir terus ke bawah. Okay, air dia memang jernih, bersih. Mandi ni memang segar lah, memang sedap. Lepas tu dia ada area yang redup dan juga area yang open lah. Kalau dekat sini dia selamat lah. Air dia cetek tu anak nak mandi. Ok, dekat sini the zone L. Zone L ni L1, L2. Tapi dia akan combine lah. Sebab kalau sekarang dia agak kecil, so dia akan combinekan satu tapak supaya tapak lagi besar. Kat sini pun dia dah ada sekali dia punya tandas dan juga bilik mandi. Ok, ni sinki untuk basuh pinggan. Cuma tandas dia ada satu je kat sini. Dia combine lah. Tandas dan juga bilik mandi sekali. Okay, ni jenis duduk. Perempuan pun sama tapi dekat sebelah. Ok, ni tapak L3 dan L4. Sini lagi best sebenarnya sebab dia lebih ala-ala wild camping. Dia redup sepanjang masa. Pokok memang penuh kat atas.
Bunyi hutan lagi pun memang kuat. Sungai dia kat depan sini. Okey, walaupun kat sini dia paling ujung, tapi plug point pun masih ada juga dekat sini. Cuma korang kena bawa kabel lah. Kabel untuk tarik pergi ke korang punya tapak kemah. Sungai dia memang laju lah dekat sini. Lepas tu dia ada pot yang kolam macam ni. So boleh mandi dengan cantik. Untuk anak-anak dekat situ dia dalam sikit lah. Tapi view dia memang cantik. Suasana dia pun memang best lah. Okay, dekat atas ni pun ada lagi tapak. Yang ni L5. Depan sana laman rimba yang paling hujung. L5 ni pun nice. Tapak dia rata. Sungai dia dekat bawah tu. Okay, ni tapak L6 dan L7. Yang ni paling ujung. Kalau korang nak betul-betul privacy, sini memang nice. Sungai dia kat bawah. Dekat sini dia memang paling ujung. Dekat atas memang dah tak ada campsite ke resort ke apa. Sebab sebelah sana dah hutan simpan. So feel hutan tu lagi best lah dekat sini. Cuma nak ke sungai dia tinggi sikit tebing dia. So kena hati-hati lah. Okay, walaupun kat sini dia paling ujung, tapi plug point pun masih ada juga dekat sini. Cuma korang kena bawa kabel lah. Bawa kabel untuk tarik pergi ke korang punya tapak kemah. Okay, area sini memang best lah. Saya suka sebab feel dia punya vibe dia tu, vibe hutan. Okay. So kalau korang suka yang ala-ala semi wild camping, boleh set up dekat area sini. Okay, itu tadi saya dah habis pusing satu campsite. Untuk tengok suasana waktu malam, boleh tengok video lepas ni. Okay, ini suasana malam dekat laman Rindu Campsite. Suasana malam dia memang syahdu lah. Dia ada lampu, tapi dekat tempat-tempat yang penting lah. Contohnya macam kat sinki, dekat toilet. Tapi dekat area tapak kemah, dia tak banyak sangat lampu. So korang boleh set up korang punya lampu sendiri. Okay. So nice lah, dia punya suasana dia tenang dengan bunyi sungai, dia memang best. Kalau dekat tempat lapang ni, kalau langit cerah boleh stargazing, sebab dia open space kat sini. Ok, lagi satu yang bestnya dekat sini, bila malam dia dah start sejuk lah. Kalau tengah malam nanti lagi sejuk. Ok, memang terasa lah dia punya beza dia. Ok, dia punya suasana waktu malam memang nice lah. Dia tak terang sangat, tapi dia ada lampu lah dekat tempat-tempat yang penting. Ok, so kalau nak tengok view daripada drone pula, daripada atas, jom layan video ni. Okay, so overall pada saya campsite ni best untuk korang yang suka camping tepi sungai. Sungai dia memang cantik lah. Sungai dia cantik, lepas tu air dia pun memang sangat fresh. Sebab campsite ni dia paling atas dekat sini. Dekat belah-belah atas dia tak ada lagi campsite ke resort ke, tak ada. So korang boleh dapat air orang kata yang first lah. Okay, dari segi facilities pada saya dah cukup okey lah. Dah cukup lengkap. Dia dah ada tapak yang rata. Cuma tapak dia ni dia masih lagi dalam proses untuk penambahbaikan. Sebab sebelum ni resort ni sebenarnya dah lama, resort Laman Rindu ni. Tapi untuk area campsite ni dia baru je lagi. So masih lagi dalam proses upgrade lah untuk keselesaan camper. Tandas pun dah ada. Lepas tu sinki pun dah ada dekat belakang sini. Dia ada banyak plug point pun ada. Cuma plug point dekat sini dia centralized. Maksudnya dekat setiap zone dia ada satu tempat. Korang kena tarik kabel lah
Mungkin next time diorang akan upgrade untuk letak setiap tapak tu ada plug point sendiri. Okey, lepas tu dekat sini dia ada dua pilihan lah. Kalau korang suka tapak yang open, boleh pilih dekat zone A, B dan juga C. Tapi kalau korang suka yang lebih wild camping, dia punya suasana tu lebih feel hutan, korang boleh pilih dekat tapak yang laman rimba tu. Okey, dan lagi satu, kalau korang prefer tapak yang untuk nampak view cantik, boleh pilih dekat deck atas tu. Okey, cuma tempat dia agak limited, dan juga kalau nak turun ke sungai dia agak leceh sikit, kena lalu tangga, ataupun boleh juga kalau nak bawa kereta turun ke bawah. Line telco dekat sini okey. Saya gunakan Celcom, memang full bar, tak ada masalah. Dari segi plug point pun memang dia gunakan TNB. So elektrik tu 24 jam. So kalau nak gunakan peralatan elektrik pun boleh, tak ada masalah. Okey, dari segi risiko macam biasa kalau camping dekat tepi sungai, risiko kepala air tu mesti ada lah. Lagipun dia dah letak warning siap-siap, dia dah pasang banyak papan tanda. So bila hujan tu korang kena stop lah daripada mandi sungai. Walaupun dekat sini maybe hujan tu renyai-renyai, tapi korang kena sentiasa alert, korang kena tengok belah-belah atas, belah-belah hulu. Okey, kalau dia gelap, nampak macam tengah hujan lebat kat sana, better korang naik sebab kepala air boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Okey, cuma lagi satu sebab tapak dia tinggi, so dari segi kemah pasti tak ada masalah sangat, cuma korang kena pantau lah. Kalau kepala air tu makin meningkat, maybe korang dah boleh prepare kemas-kemas lah. Okey, lagi satu risiko dia maybe berkaitan dengan pokok lah. Dekat sini satu lagi dia ada pokok durian. Kalau musim durian dekat belah-belah tepi sini memang diorang tak bagi parking lah, walaupun sekejap, sebab bila-bila masa saja durian boleh turun, durian boleh jatuh. So memang kena parking dekat tempat yang CEO nasihatkan. Okey, ikut arahan CEO, jangan pandai-pandai sebab kalau durian jatuh, memang korang punya tanggungjawab sendiri. Okey, lagi satu dekat sini sungai dia agak berbatu-batu. Dia kurang kawasan yang landai. So kalau korang camping dengan anak-anak, make sure korang kena sentiasa alert lah, sentiasa pantau. Kalau boleh mandi sekali dengan anak, jangan biar diorang pergi sendiri sebab ada banyak kawasan yang batu-batu dan juga arus yang dia agak deras. Okey, dari segi harga dekat sini masa saya rekod ni dia bermula daripada RM70 ke 90 dan juga RM150. Dekat tapak yang laman rimba dekat dalam tu, dia punya facilities dia kurang sikit, dia ada tapak yang RM70. Tapi kalau dekat belah-belah luar ni dalam RM90, dekat deck RM150 untuk satu malam, satu tapak. Okey, personally saya suka campsite ni sebab dia punya suasana dia memang best lah. Facilities dia pun okey, selesa. Bunyi sungai dia, bunyi unggas dia memang tak dengar langsung bunyi kenderaan dekat luar. Dia punya feel hutan itu masih lagi ada, dan juga dia masih lagi mesra untuk family camping. So kalau korang nak camping kat sini, saya akan letak dia punya detail, dia punya contact number semua dekat description. Korang check dekat description. Okey, terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, tekan button like dan juga tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat untuk buat video-video berkaitan dengan camping kat Malaysia ni lagi. Semoga jumpa lagi dekat video campsite review lain yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.